Nampak? Contoh dia tengok imam kecil dah ambil wuduk terus jadi imam, dia ikut juga, dia tak sah. Makmum lain semua sah. Kerana makmum lain tak nampak. Sebab tu benda yang nampak salah, kita ikut juga tak sah. Tok imam susu bawah piyah dia, dia bawa tarik kambing semakuk. Bawa dalam sokok dia. Makmum nampak? Tak nampak, ikut sampai habis salang sah makmum. Kerana tak nampak. Tok imam ngecik tarik khubah atas belakang baju bah. Ada besar pinggang setapang atas baju. Orang ikut juga tak sah kerana najis itu kelihatan. Faham tak? Nak suruh pandai tu. Maka hadas lebih-lebih tak nampak. Lepas salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, imam Allah. Dia ingat sekarang mandi junub. Subuh Jumaat. Biasa subuh Jumaat terbabah. Pas mayang subuh baru tengok dah ingat mandi junub. Semalam operasi. Jadi baliklah imam, tak payah khabar ke makmum. Balik terus wirid pendek-pendek, balik mandi junub dia kat dia habis waktu subuh. Jangan khabar ke makmum, dia kira khabar komang. Nampak? Minta maaf dah, saya dah ingat mandi junub sebenarnya. Jadi malu kau ni imam bodoh gitu. Wak senyap dah lah, wirid wak laju sikit baca doa pendek. Wak keluar lah. Sampai kat gelap lari lah, bau lagi. Balik mandi semula. Lagi habis waktu. Tak ingat juga Tok Imam ni beradah sampai ke mati dia tak ingat. Hari tu dia terlupa mandi junub, maka semayangnya tidak sah. Dosa tidak berdosa kerana dia terlupa. Pahala ada, bukan pahala semayang subuh, pahala niat mengerjakan semayang. Nampak? Siaplah ke ulama sebut. Dan yang menanggung najis, ada najis atas baju Tok Imam dan makmum nampak, jangan ikut. Masa kita nak takbir, saya ayang atas piyah Tok Imam. Mari dua ni pakai ayang atas kepala. Biar ikut juga tak sah. Faham? Ataupun ada di atas wayar mikrofon najis. Tok Imam pakai mic, atas mic tak ada najis, atas wayar ada tahi tikus atau tahi cicak. Wayar ni nampak, nak pergi ke amplifier, atas wayar tu bila Tok Imam gerak, wayar tu gerak dikira menanggung najis. Tak boleh. Tahi cicak atas amplifier boleh, tak ada masalah. Di wayar tak ada, pergi naik atas amplifier, atas amplifier tahi cicak ada, sah tak imam tu? Sah. Yang tak boleh pada tempat yang dia bergerak dengan gerak imam. Jadi bila imam gerak, wayar gerak tak wayar gerak dikira tubuh tu imam juga, maka tidak sah kerana menanggung wayar yang ada najis. Atas amplifier sah kerana amplifier tak gerak. Melainkan untuk imam semayang digalah amplifier, baru tak sah. Dan perempuan walaupun dia baca sedap, umpamanya bini kita, laki dia kata dah sama-sama dah abang jadi imam, adik jadi imam sekali. Bini dia kata tak apa bang, abang jadi imam. Laki dia kata tak apa, laki bini tak apa. Tak apa kepala otak pun. Mana boleh. Tak boleh. Walaupun mu baca tak sedap, bini mu baca sedap, bini pun ni juara qari'ah. Walaupun bini pun makna musabaqah menang semua, kalah dengan Mongolia air baru ni, tak ada kira. Walaupun piala bini mu boleh penuh bilik, tak boleh jadi imam kepada laki-laki. Baca doa boleh. Laki jadi imam, siapa tak nak baca doa, yang baca, abang dah ingat, bini baca doa boleh. Nampak? Tak apa. Imam tak boleh. Dan khunsa bagi laki-laki, kalau khunsa bagi perempuan boleh. Ulang balik, benda makna khunsa, man lahu farjani, tu khunsa, orang yang ada dua kemaluan. Nampak? Tapi kemaluan yang berbeza. Contoh, seorang ni dia ada kemaluan lelaki, dia panggil zakar, dan ada kemaluan perempuan, dia panggil farad. Dua-dua ada khumsa. Ingat tu. Orang yang ada dua kemaluan.
Nampak? Tapi kemaluan yang berbeza. Ada hak lelaki, ada hak puang. Dia panggil khunsa. Kalau ada dua tapi lelaki belaka. Waktu orang panggil khunsa, dia panggil Power Ranger. Tak? Power tu. Dan ada dua benar. Jadi ada alat lelaki, ada alat puang. Nak belajar jangan malu. Faham? Ni orang sebut khunsa, sebut attack. Waktu khunsa dia, tahu lah. Awak pakai baju puang. Hei. Kan, waktu pondang lain. Khunsa ada dua alat. Jadi kalau alat dia bola lelaki je boleh pakai, bola puang tak boleh pakai benda, dia panggil khunsa wadah lelaki. Hukum orang lelaki. Kalau alat lelaki tak boleh kecing, tak boleh apa, duk guna alat puang faham? Maka dia panggil khunsa wadah wanita. Maka hukum orang puang. Hidup orang puang, mati orang puang. Faham? Kalau dua-dua boleh pakai. Tadi garik, maya nak garik kecing kat lelaki, lepas isa kecing kat puang. Tubik juga. Dia panggil khunsa muskil. Nampak? Khunsa muskil. Hak ni hak bahaya. Jadi khunsa dia tak boleh jadi imam kepada lelaki. Lelaki lebih pada dia lagi. Tapi khunsa boleh jadi imam kepada wanita. Dah lembut ke mana? Lembut lain. Lembut satu kemaluan Tuhan buat, tapi jenis lembut. Tak je tengok orang lembut. Lembut kan cakap Allah. Kalau jalan pun kadang-kadang lelaki pakai baju lelaki. Tu tak ada masalah, tu jenis lembut. Orang lembut ni bagus buat suami. Pasal dia tidak keras, tidak kasar. Mu tak lain mu. Mana tidak ngasar, pasal orang lelaki betul dia ngasar. Silap sikit bini nya sepak, nya lepas, nya terajang. Hak jenis lembut ni tak faham bini. Nampak? Dah tepuk hari ni masak apa? Bini dia kata tumis belacang bang. Gitulah. Bagus dia. Ni laki kalau jenis keras. Nak hak taekwondo, hak silat. Kalau boleh jangan awak laki. Hak jenis pandai bela diri. Dia tak faham kan, faham bini dia. Patah pinggang, sakit perut, berkok keting, cabut keng, nyetang dia laki. Lembut-lembut pun 7-8 tau. Jangan main. Lembut kena ke dia. Dan kafir tak sah jadi imam. Sama ada kafir tu orang putih, kafir tu Cina, kafir tu Jepun, kafir tu Melayu, tak sah belaka. Kafir Melayu ada tak? Ni nak khabar. Agama tak ada kait dengan bangsa. Agama kepercayaan. The way of life, cara kita hidup, peraturan daripada langit, tu agama. Bangsa tak boleh tukar. Melayu tetap Melayu, Jepun tetap Jepun. Tak ada istilah Cina masuk Melayu, tak ada. Cina masuk Islam ada. Mana boleh masuk Melayu? Dia asal keling dulu masuk Melayu. Mana boleh? Keling situ nak masuk Islam. Bapa pergi masuk Melayu, awak dia masuk Melayu. Boleh apa? Melayu bukan masuk syurga. Yang masuk syurga orang Islam. Atas teket Islam. Walaupun orang Jerman Islam masuk syurga. Malaikat kata orang mana ni? Ni orang Romania, ni Itali, ini Sepanyol, ni Perancis, ni Belanda, ni Belgium, ni Sweden. Islam tak? Islam masuk syurga. Ni Melayu nak masuk syurga. Baru kita ke syurga. Malaikat kata dah, mana ramai nak masuk syurga? Dah Melayu kan? Melayu boleh masuk. Melayu tak boleh masuk bah. Lu nak masuk mu kena Islam. Apa makna Islam? Tunduk pada segala hukum agama. Orang suruh semayang, mu kena semayang. Orang suruh zakat, kena zakat. Nampak? Suruh pergi ke Mekah, kena ke Mekah. Suruh puasa, kena puasa. Orang Nabi suruh mari belajar agama, mu mari. Jangan awak kerah. Sebab Islam makna tunduk pada perintah. Jadi kalau Melayu tapi lawan agama, tak ada cara nak masuk syurga. Balik awak tu bah. Dan zindik mana pula? Zindik orang yang kafir juga tetapi bercakap hal Islam.
Kalau kafir tak cakap Islam, macam Buddha, macam Majusi, macam Yahudi, macam Nasara. Dan zindik orang yang sangka dia Islam tapi bercakap perkara-perkara yang membatalkan Islam. Mana contoh? Puak-puak semayang niat. Ni kafir zindik. Semayang niat, semayang tak ada rokok sejuk, makan niat. Tak je dengar puak-puak ni? Ada. Tak ramai sekor dua lah kapung. Dia tak semayang ni ada dua jenis. Yang pertama kasla, yang kedua inada. Kasla ni tak semayang kerana malas atau sibuk. Macam budak-budak muda ni. Kalau tanya semayang wajib, tapi dah dia sibuk. Dia banyak main, lara. Hak tu berimang tapi haram, berdosa besar tak semayang. Hak zindik ni puak yang pegang perkara-perkara yang merosakkan akidah. Di antaranya menafikan kewajipan perkara-perkara yang wajib. Contohnya semayang 5 waktu dia kata tak wajib, dia hanya semayang niat. Ni ada. Cakap hal langit, cakap hal Nabi Khidir, cakap hal Nabi Musa, cakap hal Quran, cakap hal tajalli, cakap tasawuf, semayang tak wajib. Zindik. Zindik maknanya pakai hak buah batin saja, syariat tak ada. Seperti kata Imam Malik, man tasawwaf walam yatafaqqah faqad tazandak. Barang siapa yang pakai batin sahaja tetapi tidak ada syariat, maka dialah kafir zindik. Nampak? Dia panggil ajaran sesat. Dalam tahun 2007 keluar kenyataan dalam surat khabar di Malaysia ada 65 ajaran sesat yang dapat dikesan. Nampak? Oleh pihak pejabat agama. Nampak? Ada satu lagi jadi 66. Hak mana? Golongan yang tolak Islam walaupun tak daftar. Dan ni banyak dengar dia cakap. Dah kalau guana kalau ikut Quran. Kalau ikut Quran dah orang cari makan kita. Orang ini zindik. Sebab tu kalau kita jangan sampai rosak akidah. Ini tolong kabar. Lepas tu tak mau panggil dah lain kali ku pun punya pasal. Tolong kabar. Tak. Pasal ni masalah akidah. Mu nak nega, mu nak korporat, mu nak main projek, main tak ada masalah. Jangan sampai gadai agama. Jangan sampai bersekongkol dengan orang-orang yang anti agama. Faham? Kerana kita duk cari learning, kekayaan pun bukan hak orang, hak Allah Ta'ala belaka. Nak kawan-kawan dah, tapi kawan yang jenis mempersendakan agama, sorry, tak ada kawan. Faham lagi? Kita berpatah harang tak apa. Hak jenis buat main ke Nabi, buat main ke ayat Quran, buat main ke dosa pahala, hak tu tak